وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Jadi insya-Allah pada hari ini maknanya tajuk ataupun bab yang terakhir, penghujung kepada kitab ini, yang merupakan satu nasihat daripada penulis ataupun pengarang kitab kita ini, iaitu Abi Osman As-Sabuni. Ini di penghujung dia ada nasihat, kata-kata nasihat daripada pengarang kitab ini. Nasihatu Abi Osman As-Sabuni. Qala Ustadzul Imamu rahimahullah, wa ana bifadlillahi azza wa jal wa mannihi, dan saya, dia kata, dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kurniaannya, mutsbi'un li atharihim. Ini pengakuan dia sendiri, mengikut perjalanan mereka. Perjalanan mereka ni siapa dia? Mengikut perjalanan akidah salaf dan juga ahlul hadis. Mustadi'una bi anwarihim, diterangi dengan cahaya-cahaya mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi, nasihatku kepada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, alla yarfa'u ghaira manarihim, supaya tidak mengangkat selain daripada panji-panji mereka. Wala yattabi'una ghaira aqwalihim, dan jangan mengikut selain daripada perkataan-perkataan mereka. Perkataan siapa? Perkataan salaf dan juga ahlul hadis. Wala yastaghiluna bihadzal muhdatsati minal bid'ah allati ishtaharat fima bainal muslimin. Dia kata jangan menyibukkan diri, melibatkan diri dengan perkara-perkara bid'ah dan juga dengan ahli-ahli bid'ah yang telah tersebar daripada kalangan orang Islam. Maknanya bid'ah dan pelaku bid'ah ini tersebar daripada kalangan orang Islam. Jangan join sekali mereka, jangan bersekongkol dengan mereka. Wal manakiri minal masail allati zaharat wa intasharat, dan perkara-perkara mungkar, masalah-masalah yang timbul dan tersebar di dalam masyarakat. Walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fil asri ulaikal a'immati lahajaruhu. Sekiranya mana-mana orang mengeluarkan kata-kata, iaitu kata-kata bid'ah, sebahagian daripada ucapan bid'ah ini berkata tentang sifat Allah, mempertikaikan tentang sifat-sifat Allah. Kalau sekiranya perkara ini berlaku ataupun wujud di zaman ulama-ulama salaf yang disebutkan sebelum ini, lahajaruhu, mereka akan tinggalkan, mereka akan menentang. Wabadda'uhu, mereka akan menganggap perkara ini adalah perkara bid'ah. Walakadzabuhu, mereka akan mendustakan golongan yang mempertikaikan sifat-sifat Allah. Wa asabuhu bikulli su'in makruhin, dan mereka akan menimpakan sesuatu keburukan dan juga kebencian, sesuatu perkara yang buruk. Wala yaghurranna ikhwani hafizahumullahu kasratu ahlil bid'ah, jangan terpedaya dengan ramainya. Dia kata, wahai saudara-saudaraku, jangan tertipu ataupun terpedaya dengan ramainya ahli bid'ah. Wa wufuru adadihim, dan jumlah mereka itu yang banyak, jangan tertipu. Fa inna wufura ahlil batil, sesungguhnya bilangan ataupun jumlah ahlil batil itu, wa qillata adadi ahlil haq, dan sedikitnya golongan yang menegakkan kebenaran. Batil ramai, penyokongnya ramai, orang yang melakukan bid'ah ramai, pelaku bid'ah ini ramai. Jangan tertipu, terpedaya, jangan takut, jangan susah hati, jangan bimbang. Walaupun orang yang menegakkan kebenaran ini, wa qillati adadi ahlil haq, dan sedikitnya bilangan orang yang menegakkan kebenaran, min alamati iqtirabil yaumil haq, maknanya antara tanda-tanda hampirnya berlakunya hari kiamat.
iqtirabil yaumil haq, maknanya hampirnya berlaku hari kiamat. Yaumil haq di sini maknanya yaumul qiyamah. Kerana di sana ada hadis. Tanda-tanda kiamat tu satu, tanda hampir kiamat. Banyaknya kejahilan, sedikitnya orang yang berilmu. Kejahilan ini bertebaran, berluasa di dalam masyarakat. Orang yang berilmu, yang faham Quran dan Sunnah ini terlalu sedikit. Sebab itu dia kata sedikitnya bilangan ahli hak, orang yang menegakkan kebenaran, tanda-tanda hampirnya hari kiamat. Fa inna dzalika min amaratil iqtirabis saah. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah alamat-alamat iqtirabis saah, alamat-alamat hampirnya dekatnya kiamat. Nabi diutuskan menjadi rasul sahaja, antara jarak Nabi diutuskan menjadi rasul pun dah dekat hari kiamat. Sebagai yang mana yang Nabi SAW bersabda, bu'istu wasa'ah, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku dibangkitkan menjadi rasul dan saat berlakunya kiamat seperti dua jari. Mana rapat, dekat, hampir. Jadi sekarang ni dah 1400 tahun lebih, lagi dekat. Jadi Nabi kata banyaknya orang jahil, sedikitnya orang alim adalah tanda dekatnya kiamat. Idzir Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna min alamati saati waqtirabiha. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat dan juga hampirnya kiamat dan juga tanda hampir kiamat, an yaqilal ilmu, sedikit sangat orang yang berilmu, wa yakthural jahlu, banyaknya kejahilan, wal ilmu, itu hadis. Dan kata-kata pengarang kitab ini, wal ilmu huwas sunnah, ilmu-ilmu itu adalah sunnah. Ilmu selain daripada sunnah tu banyaklah orang belajar, ramailah orang belajar, tetapi ilmu memahami sunnah, ilmu membawa sunnah Nabi ini sedikit. Yang memahami sunnah Nabi ini adalah sedikit. Wal jahlu wal bid'ah, jahil yang bertebaran di dalam masyarakat, di kalangan masyarakat ini adalah bid'ah. Ilmu adalah sunnah, memang sikitlah orang yang memahami sunnah. Wa yakthural jahlu, al jahlu di situ dia kata wal bid'ah, banyaknya kejahilan, kejahilan di situ adalah banyak orang melakukan perkara-perkara bid'ah. Wa qala innal imana la ya'dhiru ila al madinati, sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah, kama ta'dhirul hayatu ila juhriha, sebagaimana kembalinya ular kepada lubangnya. Ular ni, ular kenal ular? Pernah tengok ular? Pernah dipatuk oleh ular? Dia pergilah berjalan merata ke, sama ada dalam hutan ke, padang pasir ke, di kampung ke, di mana sahaja tempat dia berkeliaran, last sekali, akhir sekali dia akan masuk sarang dia. Sarang dia itu lubang dia. Lubang dia itu sarang dia. Jadi Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular kepada lubangnya. Maknanya orang yang mempertahankan iman, akidah, sunnah ini akan last sekali berlaku di Madinah. Yang lain, negeri-negeri, negara-negara lain bertebaranlah, berkembanglah perkara-perkara bid'ah kerana tidak ditentang, tidak dilawan. Sedikit sangat daripada kalangan orang yang faham tentang sunnah dan sedikit sangat orang yang menentang perkara-perkara bid'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi, la taqumu sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulu Allah. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga di dalam muka bumi ini, di atas muka bumi ini ada orang yang sebut Allah. Maknanya ada orang sebut Allah di sini, maknanya ada orang yang beriman. Adanya orang yang beriman. Adanya orang yang beriman. Wa man tamassaka al-yawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya, wastaqama 'alaiha, dan beristiqamah atasnya, wada'a ilaiha, dan menyeru kepadanya, kepada sunnah, kana ajruhu awfar wa aksara min ajri man jara ala hadhihi al-jumlati fi awailil Islam. Dia kata siapa yang pegang sunnah Nabi ini, lepas tu dia ajak orang kepada sunnah Nabi dan beristiqamah di atas sunnah Nabi,
ganjaran dia lebih banyak, lebih besar daripada generasi awal pegang kepada Islam. Di akhir zaman ini, hampir-hampir kiamat, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, istiqamah dengan sunnah Nabi, dan mengajak orang lain kepada sunnah Nabi, pahala dia lebih besar daripada generasi yang berpegang kepada sunnah Nabi di awal Islam. Kerana apa dia kata di sini? Fi awal islami wa millati, orang yang pegang teguh dengan agama Islam dan agama ini, idzir Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasul Mustafa dengan makna dipilih, yang dipilih oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu ajru khamsina, bagi mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi di akhir zaman memperoleh pahala ganjaran 50 orang. Maknanya 50 orang. Kalau 50 orang beramal dengan sunnah itu, di akhir zaman seorang beramal, berpegang teguh, mengajak orang kembali kepada sunnah, dia dapat pahala 50 orang yang beramal. Faqila khamsina minhum, bal minhum, bahkan daripada mereka, bal minkum, bukan kata daripada orang dulu sahaja, bahkan daripada kamu, yakni para sahabat, daripada kamu sendiri. Sahabat tu maknanya tinggi pahala kan. Wa inna ma qala dhalika liman ya'malu bisunnati 'inda fasadi ummatihi, kerana Nabi menyebut yang demikian, orang yang berpegang dengan kepada sunnah Nabi ini, kerana ketika rosaknya umat, berlaku kemusnahan kepada orang Islam. Memanglah sembahyang ramai, puasa ramai, tarawih ramai, tapi yang berpegang teguh dengan sunnah, beramal dengan sunnah, mengajak orang kepada sunnah ini sedikit. Maknanya golongan sunnah ini sentiasa dianggap asing, terpencil, dianggap aneh, pelik. Sebagaimana ada satu riwayat menyebut, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam muncul, Islam datang, Islam bermula dalam keadaan asing. Asing ni orang nampak pelik, aneh, ganjil. Di akhir zaman dia akan kembali keadaan macam tu, suasana macam tu, kedudukan macam tu. Orang nampak orang beramal dengan sunnah ni pelik, asing, sebab orang lain tak ikut, orang lain tak sama. Nampak pelik. Qala Abu Uthman, wajadtu fi kitab al-Syekh al-Imam al-Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawai as-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu al-Abbas al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi أن العباس بن الصبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار ابن الطاهر قال حدثني معمر ابن رشيد قال سمعت ابن الشهاب الزهري يقول التعليم السنة. Imam Abu Uthman As-Sabuni kata, mempelajari sunnah, ta'limus sunnati, diambil daripada Zuhri. Imam Abu Uthman As-Sabuni di dalam sanad, di dalam riwayatnya menyebut dia ambil maknanya Ma'mar daripada Rashid mengambil dari riwayat ini daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab kata apa? Ibn Shihab Az-Zuhri, yaqulu ta'limu sunnati afdalu min ibadati mi'atai sanah. Mempelajari sunnah itu lebih afdal, lebih baik daripada beribadat selama berapa? Selama 200 tahun. Agak-agak umur kita sampai tak 200 tahun? Umur kita sampai tak 200 tahun agak-agak? Nak 100 pun belum tentu, 50, 60, 50 pun belum tentu. Dia kata 200 tahun. Akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Zakaria Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani qala akhbarana Abu al-Abbas Muhammad bin Abdul Rahman Ad-Daghuli qala sami'tu Muhammad bin Hatim Al-Muzaffari yaqulu sami'tu Amr bin Muhammad yaqulu kana Abu Muawiyah ad-Darir yuhaddisu. Abu Muawiyah ad-Darir meriwayatkan hadis kepada yuhaddisu Harun ar-Rasyid. Harun Rasyid, dia telah meriwayatkan hadis kepada Harun ar-Rasyid. Fahaddatsahu bi hadis Abi Hurairah. Lalu Amr bin Muhammadin ini dia menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Apa hadis itu? Hadis itu berkenaan dengan apa? Ihtajja Adam wa Musa, telah berhujahlah Adam dan Musa. Faqala Isa bin Ja'far, ada orang yang hadir dalam majlis itu namanya Isa ibn Ja'far, kata, kaifa hadza? Bagaimana ini? Wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Musa dengan Adam ni jarak dia panjang 1000 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Adam panjang jaraknya. Macam mana boleh berhujah? Macam mana boleh berdialog? Mana bila mereka berjumpa, bertemu, nak berdialog, berdebat, berhujah, berbicara, ni mesti kena bertemu di antara satu sama lain. Tapi Nabi kata Adam berhujah dengan Musa. Isa ibn Ja'far tanya, bagaimana? Jarak mereka ini terlalu jauh. Qala, Omar kata, fawathaba bihi Harun. Bila Isa mempertikaikan tentang hadis itu, macam mana Nabi Adam boleh berhujah dengan Nabi Musa, jarak dia terlalu jauh, Harun ar-Rasyid terus bangun, bingkah bangun, tak nak dengar. Kerana petikai, buat apa, ini hadis, kamu terima sahaja. Kamu terima sahaja. Ini maknanya perdebatan ini berlaku di alam barzakh. Bukan ketika mereka hidup. Tetapi apabila tanya tu dia marah. Sebab kerana ada hadis yang sahih. Fawathaba bihi Harun. Harun pun bingkah bangun, tak nak dengar. Kerana mempertikaikan hadis itu. Kerana mendatangkan keraguan, kemuskilan terhadap hadis itu. Hadis yang dibaca oleh Abu Muawiyah Ad-Darir. Yuhaddisuka 'anil Rasul. Orang ni bagi tahu kepada kau, Omar bagi tahu kepada engkau tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'ariduhu bi kaifa. Kamu membantah dengan kaifa. Kamu bantah dengan bagaimana? Tengok dalam isu ni pun tak bagi bantah. Apatah lagi tentang sifat-sifat Allah Taala. Jangan bantah, jangan petikai. Qala famadzala yaqulu hatta sakata an. Harun ar-Rasyid sentiasalah menyebut, kenapa kamu bantah hadis Nabi ini yang dibaca oleh Muawiyah Ad-Darir tadi, sedangkan ini hadis daripada Nabi. Sehinggalah Isa bin Ja'far ni diam, tak tanya lagi. Maknanya supaya nak tutupkan mulut dia daripada mempertikaikan hadis Nabi. Hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bagi seseorang itulah, apabila kita dengar hadis, kita dengar. Jangan petikai, jangan bantah. Ada satu riwayat menceritakan tentang Imam Malik. Imam Malik ni duduk di Madinah. Ketika dia mengajar hadis, lalu datang sesuatu serangga yang berbisa gigit kaki dia. Dia dah baca hadis itu, dia terus baca sampai habis, sampai tamat. Kan hadis ni ada pendek, ada panjang. Orang tengok dia, muka dia merah, menahan kesakitan. Lepas habis dia baca hadis, orang tanya dia, kenapa tuan, kenapa Tok Imam, kenapa guru, kenapa syekh, nampak muka kamu berubah menahan kesakitan? Lepas tu baru dia cerita, tadi aku tengah baca hadis, aku malu, takut nak berhenti kerana menghormati perkataan Nabi SAW, ucapan Nabi SAW. Dahsyat tak? Dia baca hadis, datang sesuatu musibah kepada dia, dia tak berhenti daripada baca hadis sehinggalah selesai. Ini kadang-kadang dalam majlis orang baca hadis, kita bangun, nampak? Tak ada adab. Bukan adab dengan orang yang baca, adab dengan Nabi SAW. Tengah nak baca hadis, orang bersembang. Tengah nak baca hadis ni, orang main handphone dan sebagainya. Sedangkan orang di depan dia baca hadis. Ada adab dengan Nabi? Tak ada adab. Kalau Imam Malik tak berhenti baca bila datang sesuatu halangan kerana menghormati hadis Nabi SAW. Dia kata di sini, hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabilaha bil qabul. Dia menghormati hadis Nabi, menerimanya dengan sepenuh hati. Terima hadis ini dengan sepenuh hati. Wa taslim, maknanya serah. Jangan petikai. Wa tasdiq, membenarkan. Wa yunkira ashaddal inkari man yasluka fiha ghaira hadha tariq. Dan dia kena menentang orang yang mengingkari akan hadis Nabi, dan juga orang-orang yang menyusuli
ataupun mengikuti jalan orang yang jalan orang yang salah. Man yasluka fiha ghaira hadzal tariq. Orang yang mengikuti jalan selain daripada jalan orang yang benar, jalan golongan ahli hadis dan juga salaf. Allazi salaka, iaitu jalan yang telah dilalui juga oleh Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ma'amani i'tarada 'ala al-khabar sahih, terhadap orang yang menentang. Maknanya kita selain daripada mengikut ulama hadis ni, kena ikut apa dia, Harun Ar-Rasyid tentang sikap dia. Bila orang bantah tentang hadis, dia terus lawan. Orang petikai tentang hadis-hadis yang sahih, dia terus bingkas, bangun, menyatakan tidak puas hati, tak selesa dengan tindakan orang yang mempertikaikan hadis Nabi. Dia kata alaman yasluku fiha ghaira hadzal tariqi alladhi salakahu Harun Ar-Rasyid rahimahullah ma'a man i'tarada 'ala al-khabar as-sahih, terhadap orang yang menentang terhadap hadis yang sahih, alladhi sami'ahu, iaitu yang dia telah dengar akannya. Kaifa, dia tanya. Harun Ar-Rasyid tu bangun. Bila dikatakan Nabi Adam berhujah dengan Nabi Musa, dia kata kaifa, bagaimana dia berhujah? Sedangkan jarak Adam dengan Musa itu terlalu jauh. Dengar perkataan kaifa, maknanya petikai, bagaimana? Harun Ar-Rasyid terus bangun. Jadi pengarang kita kata kena ikut jalan. Selain daripada ulama salah, ulama hadis, ikut jalan yang dipegang oleh Harun Ar-Rasyid. Kita tengok dalam bab berhadapan dengan ahli bid'ah yang mempertikaikan hadis-hadis yang sahih. Ala tariqil inkari lahu, di atas jalan mengingkari orang yang mempertikaikan hadis yang sahih. Wal istibdadi anhu, dan menjauhkan diri daripadanya, daripada orang yang mempertikaikan hadis Nabi. Walam yatalaqahu, jangan menerima dia bil qabul kama yajibu an yutalaqa jami'u ma yaridu minar rasul. Jangan terima orang yang menentang hadis Nabi sebagaimana kita menerima hadis-hadis Nabi, sebagaimana kita menerima seluruh hadis-hadis yang datang daripada Nabi SAW. Lain kali boleh buat macam tu. Orang petikai hadis, petikai Quran, terus bangun lah. Jangan duduk sekali. Duduk sekali tu macam kita setuju pula. Kita simpati, kita boleh terima kata-kata dia. Macam kita redha dengan tindakan dia. Dia duduk petikai. Petikai hadis, petikai Quran, petikai akidah salaf, akidah yang dipegang oleh ahli hadis. Bila orang bantah, orang petikai dalam majlis ilmu ke apa, bangun. Duduk sekali maknanya kita akan terpengaruh. Sebab dalam kenyataan yang lepas, bila kita dengar dengan telinga, perkara-perkara bid'ah ni dia terus masuk dalam hati. Sebab tu ulama salaf ni sangat tegas. Dengar pun jangan. Duduk sekali pun jangan. Takut terpengaruh. Lalu di penghujung ni dia kata apa? Ja'alanna Allahu subhanahu, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita minal ladzina yastami'una qawla, daripada orang-orang yang sentiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik, fayattabi'una ahsanah, dan mengikut perkataan yang baik itu. Ini doa di penghujung kitab ini. Pegang kitab kita kata, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang sentiasa mencari, mendengar perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu apa dia? Datang daripada mana? Baik, betul, benar Allah dan juga Rasul. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, maknanya daripada Quran. Yang kedua, perkataan yang baik itu daripada Nabi SAW. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, kamu pegang, kamu amalkan. Apa-apa yang ditegah oleh Rasul, hendaklah kamu tinggalkan. Suruh ikut Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ikutan yang baik. Berapa banyak ayat Quran Allah Ta'ala tutup ikut Rasul. Hak tu yang memastikan perjalanan kita ini betul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau sayang Allah Ta'ala, ikutlah aku, yakni Rasulullah. Nescaya dikasihi oleh Allah dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Banyak ayat Quran.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakula lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh orang lelaki beriman, orang perempuan beriman apabila Allah Ta'ala dah putuskan satu perkara. Dan juga Rasul telah putuskan, Rasul telah sebut, duk pergi petikai pula. Dipilih jalan lain. Tak puas hatilah dengan Allah, dengan Rasul. Barang siapa yang melakukan derhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan engkau mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka terima apa yang diputuskan oleh Rasul. Rasul dah kata apa? Terima. Jangan petikai, jangan bangkang. Thumma la yakunu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lepas terima mulut, okey, akur, terima. Hati jangan rasa sempit. Tak puas hati dengan hadis Nabi, dengan ucapan Nabi. Nak petikai, tak boleh. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul mengikut jalan bukan jalan orang beriman, Allah Ta'ala akan palingkan dia kepada jalan yang dia pilih, iaitu jalan kesesatan. Jadi banyaklah ayat Quran suruh ikut Rasul untuk menjamin kita ni selamat dunia akhirat, tidak terpesong daripada kebenaran. Maknanya lepas daripada ni cari orang mengajar hadis. Orang mengajar hadis, orang yang mengajar akidah salaf ni kita kena pulun, kena cari, kena mendalami ilmu-ilmu hadis ni dan juga ilmu tentang akidah salaf. Sebab Abu Osman As-Sabuni kata bila dia baca hadis itu, di antara hampirnya kiamat, banyaknya kejahilan, sedikitnya ilmu. Yaqilul ilmu wa yaksurul jahlu. Ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu sunnah. Jahil yang dikatakan banyak di akhir zaman adalah kejahilan. Yang dimasukkan jahil di sini adalah bid'ah. Bertebaran, berleluasa perkara bid'ah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dia kata ja'alanallahu subhanahu minal ladzina yastami'una al-qawla. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ini tergolong daripada orang-orang yang sentiasa mendengar kebenaran. Istami' ni bukan yasma'u. Sami'a yasma'u dengar. Istama'a yastami'u ni bagi tumpuan bila dengar kebenaran. Ini dipanggil bagi tumpuan, istima'. Bukan sama' dengar. Macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa idzal quri'al qur'anu fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Fastami'u lahu. Bukan isma' lahu, isma'u lahu, fastami'u lahu. Bagi tumpuan bila dengar. Ni dia kata benda yang baik ni bagi tumpuan bila kita dengar dan mengikut perkara yang baik. Jadi dalam dengar-dengar banyak-banyak tu kadang-kadang ada benda yang tak tepat, tak betul, tak kuat. Ambil yang kuat, ambil yang baik, ambil yang betul. Wa yatamassakuna fid dunyahum muddata hayatihim bil kitab. Menjadikan juga dan berpegang teguh dengan pada urusan dunia dalam tempoh kehidupan mereka atas dunia ni dengan kitab, dengan sunnah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa mencari kebenaran, mendengar perkara-perkara yang baik dan menjadikan kita ni orang yang berpegang teguh semasa hayat kita ini, berpegang teguh dengan kitab dan juga sunnah. Wa jannabana al-ahwa'a al-mudillah, dan menjauhkan kita. Wa jannabana al-ahwa'a al-mudillah, dan menjauhkan kita. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada pengikut hawa nafsu yang sesat. Wal ara'al mukhmahillah, dan juga pandangan-pandangan yang sia-sia. Wal aswa'al muzillah, dan keburukan yang hina. Fadlan minhu wa minnah, kelebihan daripada Allah dan juga kurniaannya. Semoga kita dapat mengikut kebenaran, dan kita berpegang teguh terhadap kebenaran tersebut. Akhiruhu alhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Habis dah selesai hari ini. Berapa hari dah? Darah kita bermula awal Ramadan. Hari ini hari yang ke Ramadan yang ke berapa? 26.
Ada yang kata 26, 25 yang mana satu ni? 25? 25 hari. Alhamdulillah, bersyukur sempat kita habis. Semoga dapat fahami dengan baik. Lepas tu kita selalu ulang kaji balik. Kita murajaah balik untuk memahaminya dan berpegang teguh terhadap isi yang terkandung di dalamnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi